Ni kami jumpa satu lagi pot iftar dan moreh yang meriah dekat Bertam, Pulau Pinang. Memang best lah kalau hampa lepak malam-malam dekat Bismi Murtabak Cheese House. Untuk moreh hampa boleh pilih macam-macam jenis siput. Menariknya belangkah pun ada. Yang nak makan oyster pun boleh. Untuk siput ni dia pakai timbang dekat hampa 2 kilo satu set. Kalau hampa nak ala carte pun boleh, tapi harga lain lah. Untuk set ni ada 11 jenis siput tau. Hampa boleh try rasa segala jenis siput yang ada. Macam-macam jenis weh. Dekat sini pun ada colek-colek tau. Depa goreng panas-panas bagi dekat hampa. Hampa boleh pilih lah celup-celup tepung yang ada dekat sini. Lepas tu nanti dia akan kira lah berapa harga colek hampa tu. Yang ni kalau hampa makan time lepak lepas tarawih dengan kawan-kawan ke family ke, memang best lah. Dekat sini pun depa ada caketiau juga tau. Kami try dia punya caketiau kerang. Untuk caketiau dia ni memang secukup rasa. Sedap lah makan malam-malam kan. Hampa kalau nak mai buka puasa dekat sini pun boleh. Hampa boleh order set bakar ni. Dalam set ni ada sotong, udang, daging, ayam, ikan bakar. Serius cakap dia punya sambal tu, sedap weh. Nasi kambing pun ada. Perapan kambing dia tu memang love lah. Kalau tak makan kambing, ada juga nasi ayam tau. Untuk nasi ni dia guna beras basmati tau. Murtabak ni memang wajib hampa try. Sedap sungguh. Patutlah orang duk cari-cari. Dekat sini pun ada ayak-ayak yang hampa boleh order. Kalau hampa tak mau order ayak pun tak apa, depa ada letak ayak free tau. Mineral water kowe pun ada. So lepas ni hampa tahu lah kan nak pergi berbuka dengan moreh dekat mana kalau hampa dekat Bertam. Hampa jangan lupa singgah.